Tiga sebab kenapa orang Malaysia tak simpan emas. Dan yang paling sedihnya, ketiga-tiga sebab tu salah. Sebab yang pertama, dikatakan emas mahal. Yes, emas mahal. Tapi sebenarnya, bila inflasi naik tinggi, emas nampak mahal. Tapi sebenarnya duit kita makin lemah. Nilai emas bukan naik secara mendadak atau secara meliar. Tetapi sebenarnya duit kita yang jatuh. Sebab yang kedua, anda mungkin terfikir nak kena beli dengan kuantiti yang besar, 10, 20, 50 gram, 100 gram. Tak lagi. Sekarang Public Gold ada account gap yang anda boleh beli emas serendah RM100 sahaja. Ya, RM100 sahaja anda dah boleh beli emas. Simpan sikit-sikit sampai 1 kilo. Dan sebab yang ketiga, tunggu kaya baru nak menyimpan. Ini yang paling bahaya. Nak tunggu kaya baru nak menyimpan, mana maunya. Kalau nak tunggu kaya, sampai bila pun anda tak akan menyimpan. Kalau anda tak mula waktu sekarang, bila lagi anda nak mulakan kekayaan anda? Berhenti bagi alasan, berhenti bagi masalah-masalah tersebut. Simpan ikut kemampuan anda. Macam saya katakan tadi, RM100 anda dah boleh mulakan. Kalau anda nak saya bantu anda, mulakan tabungan emas bersama akaun Get Public Gold, klik sign up di bio saya, untuk saya bantu anda sekarang juga.